moments later. Action. Aku pula. Payah, kau punya tak ada tengok. Aku confirm Ini kes kau ingat. Ini Kau lah kalau kau buka topi sebiji macam ni. ada rambut aku sini. Mana ada gubuk kat atas tu? Bukan, tak ada. Ini kan belah tengah. Pasal aku sepek ni apa ni ah? Hidung kau mana? Kau makan ke apa? Bukan. Ini Ha. hidung kau dah Aku jatuh. janggut. Mana ada? Ini semua ni colour tadi jatuh daripada rambut. Kalau kau. Dah, sekarang ni aku lagi insert warna kau. Tak kena tangan dah, tak kena tangan dah. Sisi ni. Okay dah. Tika. Lan, nampak. Nampak situ. Tak selamat. Okay, go. Action. Macam mana syuting hari ni Bella? Oh, hari ni banyak scene yang best-best dan yang sedih sebenarnya. Kat tempat Tanglong ni, scene yang antara scene yang sedih lah sebenarnya kan. Because Adelia kena let go How You. Kalau boleh dia tak nak pun, tapi dia terpaksa untuk teruskan kehidupan. So, scene sangat berat lah tadi. Adelia. Let it go. Lepaskan. Please. And dengan cuaca yang sangat sejuk di sini, Bayangkan macam mana Nabila Razali boleh keluarkan air mata dalam cuaca yang macam ni. Dia ada. keluar air mata je jadi ais. Keluar air mata jadi ais. di sini dia keras. Dia keras. Keluar pop jadi keras. So nak buat macam mana? So guys, kalau nak tengok air mata Bella mengeras, jangan lupa tengok Sesaat Lebih. Sesaat lebih kami review.